Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan mendengar sedikit pengalaman, cabaran dan inspirasi daripada guru-guru kita yang telah pun menjalani perjalanan pendidikan yang unik di Jepun. Baiklah, tanpa melengahkan masa, bersama saya sekarang ialah guru pertama kita, iaitu Encik Azlan bin Muhammad. Apakah motivasi utama anda untuk menyertai program pertukaran pelajar ke Fukuoka, Jepun? Okey, untuk maklumat semua, motivasi utama saya ialah keinginan saya untuk memahami dengan lebih mendalam sistem pendidikan Jepun yang terkenal dengan disiplin, dengan inovasi dan budaya pembelajaran tinggi. Saya juga ingin menimba pengalaman baru yang boleh membantu memperkayakan kaedah yang dari segi pengajaran saya serta memperluaskan perspektif saya sebagai seorang pendidik. Okay, seperti yang kita tahu, apabila kita telah pun berada di negara luar, kita akan mendapat pengalaman, suatu pengalaman yang baharu di tempat yang baharu. Jadi, apakah pengalaman yang memberikan kesan kepada cikgu? Okey, pengalaman yang memberi kesan kepada saya dari segi cuaca, itu terutamanya lah sebab di Malaysia ni cuacanya agak panas sikit. Kat sana suhunya lebih range 12, 14, sejuk lah. Okey, untuk pengalaman yang lebih yang bermakna lagi daripada si suhu adalah pengajaran. Itu saya pergi melawat sekolah-sekolah di Jepun, melihat sendiri bagaimana guru-guru di sana mengurus kelas serta menjaga hubungan dengan murid. Saya juga amat terkesan dengan budaya saling menghormati serta tahap komitmen murid terhadap pembelajaran. Ia memberi kesan mendalam kerana saya melihat bagaimana nilai-nilai ini menyumbang kepada suasana pembelajaran yang sangat positif. Seperti yang kita tahu daripada kisah cikgu yang tadi, apakah perkara yang ingin cikgu bawa daripada Jepun kepada sekolah kita yang berada di Malaysia ini untuk diamalkan supaya dapat meningkatkan lagi tahap pembelajaran di sekolah kita? Okey, untuk dari segi budaya ataupun cara ingin membawa pulang budaya refleksi harian yang diamalkan, dalam banyak sekolah Jepun, mereka memberi ruang kepada murid-murid untuk menilai pencapaian mereka sendiri dan cabaran pada setiap hari. Saya percaya amalan ini dapat membantu meningkatkan disiplin diri serta memupuk tanggungjawab dalam kalangan murid. Soalan terakhir, bagaimanakah pengalaman ini mengubah perspektif cikgu terhadap pendidikan dan peranan cikgu sebagai seorang guru? Okey, pengalaman ini dari segi pendapat saya, pengalaman ini adalah membuka mata saya tentang betapa pentingnya hubungan yang kukuh antara guru dan murid dan komuniti sekolah. Contohnya kalau di Malaysia ni adalah PIBG lah. Ia mengingatkan saya bahawa peranan seorang guru bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk nilai murni, sikap dan budaya yang positif. Saya kini lebih yakin bahawa perubahan kecil dalam pendekatan pendidikan boleh memberi impak besar kepada perkembangan murid. Baik. Terima kasih cikgu atas perkongsian. Okey, sama-sama.